Selamat datang ke webinar khas bertajuk Penanda Arasan Antarabangsa Perkongsian Amalan Terbaik Kepimpinan dalam TIMS dan PISA terbitan Jabatan Kerjasama Luar dan Antarabangsa Institut Amiruddin Baki. Saya, Dr. Nur Azina Ros binti Abdul Rahman, akan menemani anda menjelajahi perspektif kepimpinan pendidikan dalam konteks penanda arasan antarabangsa yang akan dikongsikan oleh panelis-panelis hebat sepanjang sesi webinar ini. Webinar ini dianjurkan bagi memperkukuh kefahaman kita tentang kepimpinan berkesan dalam konteks penanda arasan antarabangsa, khususnya melalui kajian TIMS dan PISA. Objektif utama webinar ini adalah untuk membantu pemimpin pendidikan memahami konsep dan kepentingan kajian TIMS dan PISA sebagai penanda arasan antarabangsa, melihat analisis kedudukan Malaysia dalam kajian TIMS dan PISA yang lalu, menelusuri kajian TIMS dan PISA bagi mengenal pasti implikasi terhadap dasar dan amalan pendidikan dan membincangkan strategi kepimpinan sekolah ke arah peningkatan kualiti pendidikan bertaraf antarabangsa kepada murid-murid. Baki membuka tirai webinar ini dengan segala hormatnya saya menjemput Yang Berusaha Encik A.B. Aziz bin Mamat, Pengarah Institut Amiruddin Baki untuk menyampaikan ucapan alu-aluan. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Alhamdulillah, dengan penuh kesyukuran saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan ke webinar kajian penanda arasan antarabangsa, perkongsian amalan terbaik kepimpinan dalam TIMS dan PISA. Webinar ini adalah platform strategik untuk mempelajari amalan terbaik kepimpinan pendidikan yang diharapkan dapat menyumbang kepada kecemerlangan sistem pendidikan, khususnya kepada penanda arasan antarabangsa TIMS dan PISA. TIMS dan PISA adalah dua ujian antarabangsa yang penting dalam menilai tahap penguasaan murid dalam bidang matematik, sains dan membaca. Kepentingan ujian-ujian ini adalah untuk membandingkan tahap pencapaian sistem pendidikan Malaysia dengan negara lain, mengenal pasti kekuatan dan aspek penambahbaikan yang perlu dilaksanakan dalam sistem pendidikan negara, memberikan maklumat untuk penambahbaikan kurikulum, pedagogi dan latihan guru, membantu merangka dasar pendidikan yang lebih efektif dan meningkatkan kualiti pendidikan secara keseluruhan. Terdapat sinergi yang amat penting antara TIMS, PISA dan kepimpinan sekolah dalam konteks peningkatan kualiti pendidikan. Kepimpinan sekolah memainkan peranan penting dalam menyediakan persekitaran yang kondusif untuk pembelajaran yang secara langsung mempengaruhi prestasi murid dalam kedua-dua ujian antarabangsa ini. Pimpinan sekolah perlu memainkan peranan yang efektif untuk memastikan pelaksanaan strategi yang berkesan bagi meningkatkan prestasi murid dalam TIMS dan PISA. Kepimpinan yang baik dapat menetapkan visi dan matlamat sekolah selaras dengan matlamat pendidikan negara, termasuk peningkatan dalam TIMS dan PISA, menyediakan sumber yang mencukupi seperti bahan pengajaran, latihan guru dan teknologi digital untuk menyokong pembelajaran murid, mewujudkan budaya sekolah yang menggalakkan pembelajaran, kerjasama dan inovasi, membangunkan kapasiti guru dengan memberi penekanan kepada pembangunan profesionalisme guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran, serta melaksanakan sistem pemantauan dan penilaian yang berkesan untuk mengesan kemajuan dan mengenal pasti bidang yang memerlukan peningkatan. Sehubungan itu, kita harus sedar bahawa prestasi TIMS dan PISA berkait secara langsung dengan kualiti pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Kepimpinan sekolah seharusnya memainkan peranan yang proaktif dalam membina budaya pembelajaran yang positif, menyokong pembangunan guru dan memastikan sumber yang mencukupi untuk pembelajaran aktif murid. Merentasi dapatan TIMS dan PISA,
kita dapat menyaksikan bahawa keberhasilan sistem pendidikan berprestasi tinggi bukan sahaja bergantung kepada kurikulum atau infrastruktur, tetapi juga kepada kepimpinan yang berpandangan jauh, membuat keputusan berasaskan data dan menyantuni warga dengan nilai-nilai insaniah. Institut Aminuddin Baqi sebagai institusi peneraju pembangunan kepimpinan pendidikan negara menyokong sepenuhnya pelan strategik Kementerian Pendidikan Malaysia 2024-2030 yang mengangkat 3 teras utama, iaitu meningkatkan kemenjadian murid, memperkasakan kepimpinan dan tadbir urus pendidikan serta memacu inovasi dan jaringan strategik. Selari dengan pelan strategik KPM ini, IAB committed untuk terus melahirkan pemimpin sekolah dan sistem yang bukan sahaja celik data dan teknologi seperti AI dan STEM, tetapi juga berpaksikan social and emotional learning bagi menjamin ekosistem sekolah yang inklusif, berdaya saing serta berempati. Webinar ini berperanan sebagai jambatan ilmu yang dapat menyatukan pelbagai perspektif dari dalam dan luar negara. Sehubungan itu, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada para pembentang dan rakan kolaborasi, khususnya dari bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan yang sudi menyumbang dapatan dan pengalaman dari pelbagai latar pendidikan. Semoga sesi ini dapat menjadi landasan untuk memperkukuh jaringan ilmu serta menyemarakkan inspirasi kepimpinan berimpak tinggi bagi memenuhi aspirasi negara. Akhir kata, marilah kita manfaatkan webinar ini sebagai satu peluang untuk memperluaskan ufuk pemikiran, membina jaringan profesional dan meneroka solusi yang dapat dipraktikkan bersama-sama. Kepimpinan masa hadapan bukan hanya berkisar tentang pencapaian individu, tetapi melibatkan juga pencapaian kolektif yang akhirnya dapat menuju ke arah pendidikan yang lebih berkualiti. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Yang Berusaha Pengarah atas ucapan yang penuh inspirasi. Sidang penonton yang saya hormati, pada sesi webinar ini, kita akan mendengar perbincangan daripada 5 orang panelis yang akan berkongsi pengetahuan dan pengalaman mereka dalam pelaksanaan penanda arasan antarabangsa, tim dan PISA di peringkat bahagian dan sekolah. Suka saya memperkenalkan 2 orang panelis daripada bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan Kementerian Pendidikan, iaitu Puan Wan Faizatul Shima binti Ismail Yatim, Ketua Penolong Pengarah Unit Penanda Arasan Pendidikan Menengah, dan Yang Berusaha Dr. Syaridah Hanim binti Sharif, Ketua Penolong Pengarah Unit Penanda Arasan Pendidikan Rendah, yang akan memberikan informasi kepada kita semua mengenai latar belakang penyertaan dan pencapaian negara kita dalam penanda arasan antarabangsa, TIMSS dan PISA. Selain itu, webinar kali ini turut memaparkan perkongsian pengalaman dan perspektif kepimpinan pendidikan dalam pelaksanaan pendararasan antarabangsa, khususnya TIMSS dan PISA daripada 3 orang pengetua, iaitu Encik Yusnizan bin Syafi'i, Pengetua Sekolah Menengah Sains Banting, Muhammad Fazli bin Yunus, Pengetua SMK Agama Al-Irsyad, dan Wan Nuraida binti Wan Nordin, Pengetua SMK Seri Bintang Utara. Bagi segmen pertama, Puan Wan Faizatul Shima akan memberikan gambaran keseluruhan mengenai penyertaan Malaysia dalam penanda arasan antarabangsa. Perkongsian beliau turut meliputi analisis terperinci pencapaian murid-murid sepanjang kitaran pelaksanaan penanda arasan antarabangsa Program for International Students Assessment atau PISA. Mari kita saksikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Wan Fazatul Shima binti Ismail Yatim daripada bahagian perancangan dan penyelidikan dasar pendidikan yang akan membincangkan tentang pencapaian murid dalam pentaksiran antarabangsa TIMSS dan PISA. Secara umumnya, kajian penanda arasan antarabangsa ini yang disertai oleh Malaysia ada 4 kajian. Basically kita ada untuk menengah, Malaysia menyertai kajian PISA dan juga TIMSS grade 8, dan untuk peringkat rendah, sekolah rendah, Malaysia menyertai CPLM dan juga TIMSS grade 4. Okey, untuk PISA penganjur kajiannya ialah Badan Ekonomi Dunia, Organisation for Economic Cooperation and Development ataupun OECD, dan domain yang ditaksir dalam PISA ialah literasi bacaan, literasi matematik, literasi saintifik, dan juga terdapat domain inovatif yang berubah mengikut pusingan. Dalam pusingan 2022, domain inovatif yang ditaksir ialah pemikiran kreatif, dan untuk pusingan yang baru selesai ini ialah Learning in the Digital World yang memfokuskan kepada aktiviti murid yang berkaitan dengan penyelesaian masalah dalam persekitaran digital, problem solving, creative thinking, computational thinking, dan seterusnya menyelesaikan masalah dalam persekitaran digital. Mengapakah Malaysia menyertai PISA? Kepentingannya ialah untuk mengukur kemahiran murid yang berumur sekitar 15 tahun. 15 tahun itu merupakan paras yang mana selepas 15 tahun, kebanyakan murid di seluruh dunia akan mencapah lah kita kata mengkhusus kepada aliran vocational, kemudian O-level dan sebagainya. Okey. Yang kedua, di peringkat menengah, Malaysia menyertai TIMSS, Trend in International Mathematics Science Studies yang dianjurkan oleh IEA. Domain yang ditaksir ialah matematik dan juga sains. Tujuan TIMSS grade 8 ialah untuk menilai kurikulum sains dan matematik bagi peringkat menengah rendah. Untuk sekolah rendah pula, Malaysia menyertai CPLM yang dianjurkan oleh SIMEO. Ini peringkat serantau lah, negara-negara serantau, yang mana mentaksir domain membaca, penulisan, matematik dan juga kewarganegaraan global. Dan tujuannya ialah untuk mengukur pencapaian murid pada peringkat rendah mengikut SDG 4. Okey. Seterusnya kita ada TIMSS grade 4. Yang ini dianjurkan oleh IEA pada peringkat global, sama seperti TIMSS grade 8. Tujuan dan kepentingannya ialah untuk menilai kurikulum sains dan matematik pada peringkat rendah. Dalam konteks Malaysia, kita telah menyertai sebanyak pusingan, termasuk 6 pusingan lah, PISA 2009 plus 2012, 2015, 2018 dan PISA 2022, termasuk yang terkini yang telah tamat pada 28 Mei yang lepas, PISA 2025, yang keputusannya akan diumumkan pada tahun hadapan 2026. Jadi kalau kita lihat daripada pencapaian Malaysia dalam PISA pada setiap pusingan, Malaysia sebenarnya menunjukkan peningkatan bermula daripada kali pertama menyertai 2009. Kalau kita lihat pada pusingan PISA 2012 sehinggalah 2018, Malaysia telah menunjukkan peningkatan. Kalau ikutkan dalam pusingan PISA 2012 hingga 2018 ini, pada pusingan 2018 untuk literasi matematik, skor purata Malaysia ialah 440, literasi saintifik 438 dan juga literasi bacaan ialah 415 ataupun 415. Walau bagaimanapun, untuk pusingan PISA 2022, seperti mana yang kita sedia maklum, dalam laporan antarabangsa yang telah diterbitkan oleh pihak OECD menyebut bahawa terdapat banyak dalam kalangan negara yang mengalami kejatuhan. Maknanya bukan konteks Malaysia sajalah. Ada banyak negara yang mengalami kejatuhan, termasuklah Malaysia. Jadi kalau kita lihat dalam data ini, Malaysia telah jatuh daripada 440 kepada 409 dalam literasi matematik.
438 pada pusingan 2018 kepada 416 dalam literasi saintifik, dan 415 dalam PISA 2018 jatuh kepada 388 pada pusingan PISA 2022 yang lepas. Dan dalam laporan antarabangsa, pihak OECD ada menyebut bahawa kejatuhan purata skor dalam kalangan murid di Malaysia ini adalah jauh lebih rendah daripada mula-mula sekali kali pertama Malaysia menyertai kajian PISA pada tahun 2019. Okey, jadi apa yang kita dapat daripada rumusan PISA 2022 ya? Murid Malaysia didapati tidak mencapai aras penguasaan minimum. Sebanyak 59% murid Malaysia tidak mencapai aras penguasaan minimum dalam literasi matematik, berbanding dengan OECD hanya 31%. Sebanyak 48% murid Malaysia tidak mencapai aras penguasaan minimum dalam literasi saintifik, berbanding dengan OECD hanya 26% sahaja yang mencapai aras penguasaan minimum. Untuk literasi bacaan, sebanyak 58% murid Malaysia tidak mencapai aras penguasaan minimum, berbanding dengan OECD hanya 26%. Okey. Jadi kalau kita lihat dari segi rumusan dapatan PISA 2022, sebenarnya pencapaian murid sekolah bandar lebih tinggi berbanding dengan murid di luar bandar. Walau bagaimanapun, ia tidaklah sekritikal pencapaian murid dalam kategori sosioekonomik status yang tinggi berbanding dengan murid status sosioekonomi yang rendah. Okey, maknanya bandar dengan luar bandar ni ada perbezaan jurang. Walau bagaimanapun, jurang antara SES tinggi dengan SES rendah adalah jauh lebih tinggilah. OECD dan juga Malaysia telah membuat analisis kekuatan dan kelemahan murid Malaysia dalam PISA. Jadi untuk analisis ujian kognitif, murid kita ada kekuatan-kekuatan yang kita boleh kenal pasti dan kita mantapkan kekuatan itu. Contohnya yang pertama yang kita highlightkan ialah dalam literasi matematik, murid mempunyai kekuatan untuk menyelesaikan masalah pengiraan yang mudah. Basic calculation murid kita tak ada masalah. Okey, dalam literasi sains, murid kita memang berkeupayaan dalam menyelesaikan tugasan yang melibatkan pengetahuan kandungan yang mudah ataupun lazim. Maknanya kalau kandungan itu mudah, dia biasa tengok, selalu hari-hari dia jumpa, dia tak ada masalah murid kita ni untuk menyelesaikan. Okey, dalam literasi bacaan pula, kekuatan murid Malaysia, murid kita berupaya menjawab item yang berkaitan dengan persekitaran dan pengetahuan yang sedia ada. Maknanya apabila dia melihat tugasan ataupun item yang diberikan, kalau dia biasa tengok, hari-hari dia jumpa, selalu dia jumpa berkaitan dengan kehidupan sekeliling seharian dia boleh selesaikan. Bagaimanapun, terdapat juga kelemahan yang telah dikenal pasti berdasarkan dapatan PISA 2022. Yang ini mungkin pentadbir di sekolah, guru-guru di sekolah boleh lihat apakah intervensi yang sesuai dengan murid kita untuk dilaksanakan pihak PPD, JPN dan seterusnya KPM. Okey, yang pertama sekali, kelemahan yang jelas yang dilihat dalam PISA 2022 ialah murid kita kurang berupaya dalam melaksanakan penaklukan matematik. Apabila item-item diberi memerlukan penjelasan, misalnya murid kena memilih antara dua bahan, misalnya kenapa anda pilih bahan A, berikan justifikasi. Bila dia baca soalan, dia tahu dia boleh pilih jawapan A. Tapi bila soalan meminta murid ini untuk memberi justifikasi, kebanyakan murid kita tidak berupaya lah. Kadang-kadang jawapannya salah ataupun murid kita tidak menjawab. Okey. Kemudian yang kedua, mentafsir graf kompleks dan menganalisis maklumat daripada data, jadual, carta ataupun perwakilan. Sekiranya tugasan tersebut diberi ada carta, ada jadual, murid kita dia akan ada tendensi untuk tak boleh menjawab, mungkin dia akan skip dan sebagainya lah. Especially kalau yang berkaitan dengan graf kompleks. Sebab biasanya kita lihat mungkin graf tu dia ada satu garis atau dua garis saja. Tapi kalau paksinya dah bertambah kiri, kanan,
kemudian pemboleh ubahnya telah bertambah, murid kita dia agak sukar untuk menyelesaikan item-item tugasan yang seperti inilah. Kerana kita kena ingat bahawa item-item PISA dibina bukan berasaskan kurikulum, tapi bagaimana untuk melihat keupayaan murid menyelesaikan dalam dunia yang sebenar. Sebab di luar bilik darjah kita tidak ditanya soalan-soalan apa yang ditanya dalam kelas. Di luar bilik darjah kita biasa berhadapan dengan situasi yang mana memerlukan kita berfikir secara lebih teliti untuk menyelesaikan masalah-masalah yang lebih kompleks. Okey. Seterusnya, murid juga lemah, kurang berupaya untuk menjawab item yang melibatkan kemahiran saintifik dan situasi yang tidak lazim. Maksudnya kalau dia kena memberi justifikasi saintifik pada keadaan yang dia tak biasa, dia agak kurang berupaya. Menggunakan terminologi saintifik, misalnya soalan-soalan yang berkeperluan untuk murid ini memberikan terma saintifik, murid kita ada kurang keupayaan di sinilah. Okey, seterusnya untuk literasi bacaan, mengintegrasikan bacaan menggunakan stimulus yang berbagai dan teks yang panjang. Misalnya soalan itu ataupun item itu teksnya panjang. Jadi murid kita ni dia ada macam lemah dari segi untuk membaca satu-satu, meneliti, menilai, kemudian menganalisis apabila terutamanya melibatkan teks yang panjang. Dan tak semestinya teks yang panjang. Kadang-kadang item yang ditanya dalam PISA ini, dia boleh jadi teks daripada iklan, teks daripada keratan email, daripada keratan akhbar, daripada email. Juga didapati bahawa murid kita kurang berupaya untuk mengintegrasikan apabila dia menggunakan stimulus yang pelbagai. Maknanya ada banyak stimulus ni, ada teks, ada kena baca jurnal dan ada juga yang melibatkan media sosial. Murid kita didapati agak kurang keupayaan untuk mengintegrasi. Kemudian membuat kritikan teks berbentuk sastra dan bukan sastra. Apabila sesuatu teks itu diberi, didapati murid kita kurang berkeupayaan untuk membuat kritikan ataupun memberi komen. Kenapa justifikasi ini tidak betul? Kenapa anda tidak bersetuju? Di situ murid kita ada kelemahan. Okey, kita nak ingatkan bahawa dalam PISA, literasi bacaan bukanlah kemahiran membaca. Kemahiran membaca ni kita sebut macam kita baca secara kuat, tidak. Dalam PISA, literasi bacaan merujuk kepada kemahiran murid itu untuk membaca, menilai, menganalisis, menyelesaikan tugasan, tahu membezakan antara betul dan salah, pendapat dan juga fakta dan sebagainya. Okey. Dalam PISA ada beberapa item yang ditanya kepada murid. So yang kita nak highlightkan paling utama kepada tuan-puan pengetua pada hari ini ialah sokongan guru dalam pengajaran matematik. Jadi sebanyak 82.5% murid mengatakan bahawa guru membantu dalam pembelajaran saya berbanding dengan purata OECD 71.7%. Malaysia lebih tinggi. Sebanyak 79.6% murid Malaysia mengatakan bahawa guru memberi bantuan tambahan apabila diperlukan, berbanding OECD sebanyak 70.2%. Sebanyak 79% murid Malaysia mengatakan bahawa guru terus mengajar sehingga saya faham. Ini lebih tinggi daripada jawapan yang dikeluarkan oleh murid-murid OECD, iaitu 63.6%. Sebanyak 70.5% murid Malaysia mengatakan bahawa guru menunjukkan minat terhadap pembelajaran saya. Ini berbanding dengan OECD sebanyak 63.3%. Jadi soalan ini ditanya kepada murid dalam setiap waktu dan kebanyakan waktu mata pelajaran matematik. Jadi item-item ini membentuk satu indeks, iaitu indeks sokongan guru. Dan apabila dianalisis, didapati bahawa indeks sokongan guru terhadap murid dalam pembelajaran matematik untuk murid Malaysia ialah 0.33, manakala OECD ialah negatif 0.31. Daripada indeks ini menunjukkan bahawa persepsi murid Malaysia terhadap sokongan yang diberikan oleh guru dalam mata pelajaran matematik adalah jauh lebih tinggi berbanding dengan murid dalam kalangan negara OECD. Maksudnya di sini ialah murid kita
memberi maklumat bahawa cikgunya sangat menyokong mereka. Dan ini lebih tinggi daripada murid-murid dalam kalangan negara-negara OECD. Dalam soal selidik PISA untuk pentadbir sekolah dalam pusingan PISA 2022 ada ditanyakan soalan kepada pengetua-pengetua. Jadi ada beberapa perkara yang kita nak highlightkan di sini. Yang pertamanya ialah dari segi pelibatan ibu bapa. Sebanyak 33% dalam kalangan murid berada di sekolah di mana ibu bapa berbincang dengan guru kelas atas inisiatif sendiri, dan 42% ibu bapa pula bergantung kepada inisiatif guru untuk berhubung dengan ibu bapa. Maksudnya ibu bapa peratus yang menunggu inisiatif guru untuk berbincang dengan mereka itu jauh lebih tinggi berbanding dengan ibu bapa yang ada inisiatif sendiri untuk berbincang dengan pihak sekolah. Kemudian yang kedua yang kita nak highlightkan di sini ialah pembelajaran kendiri dan juga akses digital. Sebanyak 57% murid yakin menggunakan platform pembelajaran dalam talian setiap hari. Okey. 57% juga murid yakin bahawa boleh mengurus pembelajaran sendiri, dan masih hampir separuh daripada murid memerlukan sokongan dalam literasi digital dan juga disiplin untuk belajar kendiri. Ini ialah dapatan yang kita nak highlightkan berdasarkan soal selidik daripada pengetua. Okey. Ada banyak lagi sebenarnya. Jadi kesimpulan ringkas yang kita boleh dapat daripada soal selidik pengetua tadi ialah terdapat keperluan untuk meningkatkan penglibatan ibu bapa secara aktif, yang mana dapat membantu menyokong kepada pencapaian murid ataupun anak-anak mereka. Dan yang kedua, mengukuhkan kemahiran pembelajaran kendiri dan sokongan digital kepada murid. So saya rasa itu saja perkongsian untuk PISA. Saya harap perkongsian ini dapat memberi manfaat. Terima kasih Puan Wan Faizatul Shima. Pada segmen yang kedua, kita akan bersama-sama Yang Berusaha Dr. Sharida bagi menelusuri pelibatan negara kita dalam pelaksanaan penanda arasan antarabangsa Trends in International Mathematics and Science Study atau TIMSS. Silakan Dr. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Sharida Hanim binti Sarif, selaku National Research Coordinator untuk Trends in International Mathematics and Science Study. Baik, pada hari ini kita akan berkongsilah sedikit tentang TIMSS yang telah dilaksanakan di Malaysia. Baik, pertama sekali TIMSS ini dianjurkan oleh International Association for the Evaluation of Educational Achievement yang berpusat di Amsterdam. Okey, jadi setakat ini penyertaan Malaysia adalah sebanyak 7 pusingan. Yang pertama sekali pada tahun atau pusingan 1999 sehinggalah yang terakhir pada pusingan 2023. Tujuan negara kita menyertai TIMSS ini adalah untuk menilai keberkesanan pembelajaran ataupun kurikulum sains dan matematik pada peringkat menengah rendah, iaitu seperti yang saya ulang tadi, yang dilaksanakan 7 pusingan sebelum ini adalah untuk murid grade 8 ataupun murid tingkatan 2 di Malaysia. Baik, seterusnya saya akan bercakap tentang pencapaian murid dalam TIMSS 2023 seperti mana yang dipaparkan dalam slide yang dapat dilihat. Pencapaian murid dalam sains di Malaysia adalah dengan 426 skor berbanding purata antarabangsa 478 skor. Manakala untuk matematik, murid Malaysia mencapai 411 skor berbanding purata antarabangsa 478 mata skor. Baik, juga dapat dilihat dari slide yang dipaparkan, trend pencapaian murid Malaysia adalah seperti yang dipaparkan, iaitu pada pusingan yang pertama disertai pada pusingan 1999, murid Malaysia mencatatkan skor 492 mata dalam matematik dan 519 dalam sains. Dan seterusnya pada pusingan 2003 dapat dilihat berlaku penurunan, iaitu untuk matematik sebanyak 508 skor, manakala untuk sains 510 skor. Dan seterusnya sehinggalah ke pusingan 2023, pencapaian murid Malaysia adalah seperti yang dapat dilihat. Jadi
untuk dirumuskan pada pusingan TIMSS 2023, penurunan telah berlaku berbanding TIMSS 2019, iaitu daripada 461 mata bagi matematik telah menurun sebanyak 411 mata, dan untuk sains pula daripada 465 mata telah menurun sebanyak 426 mata. Baik, seterusnya untuk domain kognitif, iaitu domain yang diuji untuk sains dan juga matematik, iaitu mencakupi mengetahui, mengaplikasi dan juga menakul. Dapat dilihat untuk domain matematik, domain kognitif yang paling tinggi adalah bagi mengaplikasi, iaitu sebanyak 409 mata berbanding menakul sebanyak 405 mata, dan yang terakhir yang paling rendah adalah mengetahui dengan 392 mata. Manakala untuk sains juga mencatatkan skor yang paling rendah untuk mengetahui, iaitu 413 mata, manakala yang paling tinggi adalah menakul, iaitu 433 mata, diikuti oleh 429 mata bagi domain kognitif mengaplikasi. Baik, seterusnya saya akan kongsikan dapatan daripada soal selidik yang ditadbir kepada pentadbir sekolah, yang dijawab oleh pentadbir sekolah, yang dijawab oleh guru dan juga yang dijawab oleh murid. Yang pertama sekali, saya ingin kongsikan bahawa sekolah yang memberi penekanan yang sederhana kepada murid, seperti yang dilihat dalam skrin, iaitu 21%, menunjukkan bahawa skor mata murid semakin menurun. Dalam erti kata lain, sekolah yang memberi penekanan sangat tinggi, iaitu sebanyak 15%, mencatatkan purata 451 mata, dan juga sekolah yang memberi penekanan tinggi, iaitu sebanyak 64%, menunjukkan purata skor 408 mata. Ini adalah untuk matematik, dan kita dapat lihat di sini purata skor murid Malaysia adalah mengatasi, ataupun peratus murid Malaysia mengatasi purata skor antarabangsa untuk penekanan sangat tinggi dan juga penekanan tinggi. Untuk penekanan sekolah terhadap kejayaan akademik bagi sains, untuk penekanan sangat tinggi juga dapat dilihat sebanyak 15%, sebanyak 464 mata skor dicatatkan, dan untuk penekanan tinggi sebanyak 64%, purata skor adalah 426 mata berbanding penekanan sederhana yang hanya 21%, purata skor yang dicatatkan adalah 402 mata. Ini menunjukkan bahawa sokongan pengetua dan juga sekolah terhadap akademik murid sangat-sangat mempengaruhi pencapaian mereka. Baik, seterusnya dikongsikan juga dapatan untuk pengkhususan guru dalam matematik serta pencapaian murid. Dapat dilihat bagi domain matematik, guru ataupun murid yang diajar oleh guru matematik yang mempunyai pengkhususan dalam matematik dan pendidikan matematik menunjukkan pencapaian paling tinggi, iaitu sebanyak 30% yang mencatatkan purata skor 421 mata, berbanding purata antarabangsa sebanyak 42% dengan catatan skor 479 mata. Oleh itu dapat dirumuskan di sini bahawa untuk mata pelajaran matematik, murid perlu diajar oleh guru yang mempunyai option atau pengkhususan dalam matematik. Manakala untuk sains, murid boleh diajar oleh guru sains yang tidak mempunyai pengkhususan dalam pendidikan sains, tapi tetap mencatatkan skor yang tinggi. Satu lagi dapatan untuk diketengahkan adalah berkaitan keyakinan murid dalam matematik dan juga sains. Seperti yang dilihat dalam slide yang dipaparkan, murid Malaysia mengakui bahawa mereka kurang yakin ataupun tidak yakin dalam matematik. Sebanyak 70% murid Malaysia mengatakan mereka tidak yakin dengan matematik, dan catatan skor mereka adalah 400 mata. Dan juga untuk sains, perkara yang sama berlaku. Sebanyak 49% murid Malaysia mengakui bahawa mereka tidak yakin dalam sains dengan catatan 409 mata, berbanding hanya 55% murid pada peringkat antarabangsa yang mengakui mereka tidak yakin dalam matematik tetapi dengan catatan 446 mata skor. Dan juga untuk sains, 45% mengatakan mereka tidak yakin dalam sains tetapi mereka mencatatkan 455 mata.
So seperti dapat dilihat di dalam skrin ini bahawa untuk sangat yakin dalam matematik, murid Malaysia hanya sebanyak 4% sahaja murid Malaysia yang mengakui mereka sangat yakin dalam matematik dengan catatan skor 511 mata, manakala untuk sains hanya 8% sahaja murid yang mengakui mereka sangat yakin dengan sains dengan catatan 488 mata. Berbanding di peringkat antarabangsa, 13% murid mengatakan mereka sangat yakin dalam matematik dengan catatan skor 555 mata dan juga 17% yang sangat yakin dengan sains dengan catatan skor 545 mata. So dapat dirumuskan di sini bahawa keyakinan murid dalam matematik dan sains mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan pencapaian dalam matematik dan sains. Dapat beberapa cadangan untuk meningkatkan keyakinan dan fokus murid dalam pembelajaran. Yang pertama adalah pendekatan pengajaran berpusatkan murid, iaitu sebagai contohnya kita boleh menggalakkan murid untuk lebih aktif meneroka dan membina kefahaman sendiri. Yang kedua, cadangan agar persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan disediakan bukan yang menakutkan. Sebagai contoh, guru perlu elakkan daripada menghakimi murid apabila mereka membuat kesilapan dan galakkan murid sentiasa bertanya soalan semasa pengajaran berlaku. Cadangan yang ketiga adalah untuk menghapuskan ketakutan murid. Apa yang dikatakan menghapuskan ketakutan murid di sini ialah untuk menggunakan permainan dan juga kuis interaktif untuk pembelajaran yang lebih menyeronokkan. Kita perlu menghapuskan ketakutan murid terhadap digital. Artinya kita perbanyakkan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Cadangan yang keempat adalah untuk menghargai usaha dan proses murid serta beri respon yang positif. Sekiranya murid memberikan jawapan walaupun salah, guru perlu sentiasa memberi semangat kepada murid dengan mengatakan okey, hampir betul, walaupun tidak tepat, teruskan usaha kamu dan juga cuba lagi. Idea kamu menarik tetapi tidak tepat. Dalam erti kata lain, kita memberi semangat kepada murid untuk sentiasa mencuba. Okay, seterusnya adalah untuk mengukuhkan penguasaan dan konsep asas sains dan matematik. Baik, guru perlu mengenal pasti kelemahan murid dalam asas matematik dan juga sains. So, perlu memberikan peneguhan, pengukuhan secara berperingkat sebelum ke topik yang lebih kompleks. Dengan usaha ini, sekurang-kurangnya sebelum murid beralih ke topik yang lebih mencabar, mereka akan dapat dipertingkatkan konsep asas mereka. Yang terakhir sekali, kita cadangkan agar penglibatan ibu bapa dan komuniti dipertingkatkan. Kita boleh menjemput PIBKS ataupun profesional sebagai mentor atau penceramah jemputan untuk dari semasa ke semasa memberikan taklimat atau perkongsian kepada ibu bapa agar mereka lebih memberikan komitmen kepada pihak sekolah untuk memberi sokongan kepada anak mereka. Kita telah wujudkan satu jawatankuasa perancangan strategik iaitu ataupun International Benchmarking Committee untuk merancang dan memantau intervensi yang lebih berstruktur dan sistematik. Yang kedua, KPM kita sentiasa memberikan motivasi kepada pihak sekolah dan juga pihak PPD untuk memotivasikan guru melaksanakan pengukuhan latihan pedagogi guru dan penataran kerangka pentaksiran serta release item. Di sini kita akan memberi pendedahan kepada guru tentang kerangka pentaksiran serta release item. Baik, kita juga mengadakan sesi libat urus dan persidangan meja bulat dengan semua pihak berkepentingan. Untuk meja bulat pencapaian Malaysia dalam TIMSS akan diadakan tak lama lagi, dan juga kita akan mengadakan sesi libat urus juga untuk mendapatkan pandangan tentang penglibatan atau penyertaan Malaysia dalam TIMSS 2027. Okay. Webinar khas pencapaian Malaysia dalam kajian yang dianjurkan oleh OECD, IEA dan juga SIMIO telah diadakan sebelum ini dan akan terus diadakan, di mana kita menjemput pihak penganjur, salah seorang daripada pihak penganjur sebagai jurucakap untuk berkongsikan dapatan pada peringkat antarabangsa berbanding dapatan untuk murid Malaysia.
Seterusnya, pemerkasaan penggunaan peranti dalam PDP dan menjawab soalan pentaksiran termasuk pentaksiran kompetensi, literasi ataupun PKL. Dari semasa ke semasa, pihak KPM akan terus mempertingkatkan usaha untuk menggalakkan pihak sekolah melaksanakan menjawab soalan dari soalan pentaksiran sama ada melalui portal MOE atau portal KPM dan juga melalui pentaksiran kompetensi literasi. Yang keduanya ialah untuk inisiatif KPM yang kita berfokus kepada murid yang berada di aras rendah dan ke bawah. Artinya inisiatif yang KPM jalankan setakat ini dan juga akan terus dijalankan adalah untuk khususnya kepada murid yang mencapai aras rendah dalam pentaksiran antarabangsa. Dan akhir sekali kita akan melaksanakan terus pemerkasaan pentaksiran bilik darjah dan juga ujian akhir sesi akademik dan di samping menerapkan kebat dan pengukuhan STEM. Baik, setakat ini itu sahaja dari saya. Terima kasih. Sidang hadirin sekalian, diharapkan kedua-dua perkongsian pegawai daripada bahagian perancangan dan pendidikan dasar pendidikan sebentar tadi dapat membantu sidang penonton memahami akan kepentingan dan impak penyertaan negara kita dalam penanda arasan antarabangsa. Sidang penonton yang dihormati, kita kini beralih ke segmen ketiga menampilkan Encik Yusnizan bin Syafi'i, Pengetua Sekolah Menengah Sains Banting. Dalam slot ini, beliau akan berkongsi pandangan dan pengalaman beliau berkaitan dengan peranan pentadbir sekolah dalam pengukuhan literasi sains dan matematik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Yusnizan bin Syafi'i, merupakan pengetua Sekolah Menengah Sains Banting. Sekolah Menengah Sains Banting merupakan salah satu SBP di Malaysia dan terletak di Kuala Langat. Terima kasih kepada pihak Institut Aminuddin Baki yang memberi peluang kepada saya untuk berkongsi tentang amalan baik berkaitan tentang PISA dan TIMSS. Pendekatan yang saya berpaksikan kepimpinan instruksional yang disokong oleh data dengan fokus yang menyokong guru dalam membina pengajaran yang selari dengan aspirasi TIMSS dan PISA. Guru mendapat bimbingan berfokus secara berterusan melalui sesi PLC, coaching dan pemantauan bilik darjah. Kami tidak hanya menilai prestasi murid tetapi juga memberi perhatian kepada bagaimana pengajaran berlaku dan apakah pendekatan itu benar-benar mengasah pemikiran aras tinggi dan keupayaan aplikasi konsep. Data dari SPPM iaitu Hackon Akademik yang hak milik kami, inovasi daripada kami digunakan. Begitu juga dengan PBD serta profil psikometrik murid yang kami gunakan untuk merancang intervensi bersasar dan memadankan strategi pengajaran mengikut keperluan sebenar murid. Kami turut merujuk kepada indikator dalam sistem kualiti at sekolah iaitu bahagian pengurusan kami untuk menilai impak amalan kepimpinan terhadap pengajaran dan pembelajaran secara menyeluruh. Pendek kata, kami tidak melihat PDP secara urusan guru semata-mata. Sebaliknya, sebagai tanggungjawab bersama yang perlu dipandu secara sistematik. Boleh Tuan kongsikan contoh amalan terbaik yang telah berjaya meningkatkan pencapaian murid dalam subjek yang dinilai oleh TIMSS dan PISA? Amalan baik yang kami praktikan yang berjaya meningkatkan pencapaian murid dalam subjek yang dinilai oleh TIMSS dan PISA, kami menggunakan 3 pendekatan utama yang menyokong pembinaan literasi, sains dan matematik seperti yang diukur dalam TIMSS dan PISA, iaitu learning by teaching, learning by doing, learning by creating. Learning by teaching menurut Tenwir et al. 2023 mendapati bahawa murid yang mengajar rakan sebaya mereka
memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap subjek serta meningkatkan kemahiran pedagogi dan juga profesionalisme mereka. Pelajar lebih memahami apabila mereka menerangkan kepada rakan. Sahabat mentor yang kami praktikan, sibling, outreach, murid-murid membimbing rakan-rakan sebaya. Ini membina kemahiran komunikasi, pemikiran refleksif dan keyakinan akademik. PISA menilai keupayaan murid menjelaskan pemikiran mereka secara berstruktur, dan ini dilatih melalui pengajaran sesama rakan. Manakala learning by doing, menurut Yin et al. 2018, menganalisis kesan pembelajaran melalui amalan berbanding perhatian pasif, mendapati bahawa pelibatan aktif dalam tugasan praktikal membawa kepada peningkatan produktiviti dan kemahiran. Pelajar mengalami sendiri pembelajaran melalui projek eksperimen dan aktiviti sebenar dalam sains hand-on, belajar bahasa, play modeling, quadratic escape. Murid menjalankan eksperimen, projek sendiri dan membina inference. PISA tidak menilai hafalan, tetapi keupayaan mengaplikasi pengetahuan dalam konteks sebenar. Pendekatan ini melatih kemahiran penyelesaian masalah dan penaklukan saintifik. Manakala learning by creating, menurut Virginia et al. 2024, menjalankan meta-analisis yang membandingkan pendekatan ini dan mendapati bahawa pembelajaran berasaskan projek meningkatkan motivasi pelajar, manakala pembelajaran berasaskan masalah menggalakkan kemahiran pemikiran aras tinggi. Pelajar membina kefahaman dengan mencipta infografik, model ataupun simulasi. Dalam pasal pagi, contohnya bazar matematik, dalam jom bina nota diary 3D, akses ke bumi. Murid mencipta model dan membuat simulasi dengan perkara yang telah atau sedang mereka pelajari. Ini melatih kreativiti mereka bentuk soalan, pemindahan ilmu ke situasi baharu. PISA menilai keupayaan murid membuat keputusan dan mencipta. Penyelesaian bukan hanya menghafal prosedur. Adakah Tuan menggunakan data atau analisis pencapaian murid untuk membuat keputusan kepimpinan? Saya menggunakan data dan analisis pencapaian murid untuk membuat keputusan kepimpinan. Keputusan kepimpinan dibuat berdasarkan analisis data pelbagai sumber seperti prestasi akademik terutamanya, kehadiran, pentafsiran bilik darjah dan data psikometrik murid, platform seperti analisis head-count yang digunakan, inovasi SPPM yang telah menjadi dan telah dibuat oleh Sekolah Menengah Saint Banting, membantu kami menilai pencapaian murid secara menyeluruh, bukan hanya keputusan akhir tetapi juga pola kemajuan dan kemerosotan dari semasa ke semasa. Setiap keputusan berkaitan intervensi, pengagihan sumber dan penyusunan strategi PDP disandarkan kepada dapatan daripada analisis prestasi, trend kemerosotan terutamanya, serta hasil pentafsiran berterusan. Selain itu, kami turut mengintegrasikan data gaya belajar dan profil psikometrik murid untuk membolehkan guru merancang pendekatan yang lebih tersasar dan bersesuaian dengan profil individu murid. Strategi pengajaran bersesuaian dengan maklumat seperti kecenderungan WARK.
tahap motivasi dan jenis sokongan yang diperlukan. Semua data ini diurus secara sistematik melalui dashboard prestasi murid yang dibina mengikut Google Local Studio dan diakses melalui basis apps, dan guru serta pentadbir boleh melihat secara langsung pengembangan murid, mengenal pasti sasaran dan menyelaraskan tindakan berdasarkan data yang sama. Apakah cabaran utama yang dihadapi dalam usaha menyelaraskan pengajaran dengan keperluan TIMSS dan PISA, dan bagaimana Tuan mengatasinya? Antara cabarannya ialah ketidakselarasan antara amalan bilik darjah yang sedia ada dengan tuntutan sebenar TIMSS dan PISA. Antaranya, fokus kepada latih tubi dan hafalan masih menjadi kebiasaan dalam pengajaran harian. Seterusnya, kefahaman guru terhadap pendekatan mengajar belum menyeluruh. Kekangan masa untuk guru merancang PDP berasaskan pemikiran aras tinggi. Murid kurang keyakinan apabila berhadapan dengan soalan berbentuk aplikasi atau terbuka. Untuk mengatasi cabaran ini, kami laksanakan beberapa pendekatan. Yang pertama, latihan berfokus dalam PLC. Guru diberi pendedahan dalam bentuk teknik pengajaran seperti teknik scaffolding dan strategi pengajaran berdasarkan inquiry dan konstruktivisme. Dan manakala yang kedua, menghasilkan bahan intervensi dalam bentuk projek, contohnya nota visual 3D dan GLAD. Coaching guru berdasarkan pencerapan PDP. Perbincangan antara pencerap dan guru dicerap berdasarkan standard 4. Seterusnya yang keempat, pemberkasaan murid melalui peer learning seperti jigsaw method untuk membina keyakinan dan kemahiran menjelaskan konsep. Pendekatan ini membantu mengurangkan jurang antara pengajaran harian dan kehendak penilaian antarabangsa tanpa menjejaskan kehendak kurikulum yang sedia ada. Bagaimana Tuan mengukur keberkesanan intervensi atau program yang dijalankan di sekolah berkaitan dengan TIMSS dan PISA? Kami mengukur keberkesanan intervensi atau program yang dijalankan di sekolah berkaitan dengan TIMSS dan PISA, di mana sekolah sains banting menilai keberkesanan intervensi melalui pendekatan triangulasi yang melibatkan data pencapaian murid, refleksi guru dan maklum balas murid. Itu perkara yang sangat penting. Data pencapaian murid iaitu Prapos, kami menggunakan data daripada Headcount SPPM dan juga PBDBD untuk melihat kesan program terhadap penguasaan murid. Selepas melaksanakan program seperti GLAD 2.0, Math Outreach, peningkatan ketara direkod dalam penguasaan topik yang sebelumnya lemah, khususnya dalam aplikasi konsep dan penyelesaian masalah. Manakala refleksi guru melalui PLC dan kajian tindakan, guru melaporkan penambahbaikan strategi pengajaran selepas intervensi seperti jom bina visual 3D, refleksi dan seni bicara, yang menggalakkan pelibatan murid dalam menjelaskan konsep dan menghasilkan bahan visual interaktif. Amalan ini direkod dalam pelaporan PLC dan dianalisis untuk perancangan semula PDP. Manakala respon murid dan penglibatan aktif melalui aktiviti seperti pasar pagi, kembara bahasa dan juga akses ke pintu bumi, kami mengesan peningkatan dalam keyakinan komunikasi akademik.
dan keupayaan murid menerangkan idea. Hal ini disokong oleh refleksi ke diri murid, soal selidik selepas aktiviti dan pemerhatian guru. Seterusnya, yang keempat, disahkan melalui indikator SCAS standard 5. Penambah baikkan hasil murid ini diselaras dengan standard 5.11 dan 5.13 dalam sistem kualiti at sekolah yang menilai sama ada pencapaian akademik meningkatkan hasil daripada amalan PDP yang berkesan dan intervensi berstruktur. Data pencapaian kami turut direkod dan dianalisis semasa pelaporan pemantauan kualiti dalaman sekolah. Boleh Tuan kongsikan satu contoh pencapaian atau perubahan ketara yang dapat dilihat setelah amalan-amalan ini dilaksanakan di sekolah? Perubahan paling ketara ialah kualiti penyertaan murid dalam pembelajaran daripada pasif kepada aktif dan daripada sekadar menjawab kepada menerangkan dan mencipta. Sebagai contoh, lepas pelaksanaan program seperti Sahabat Mentor dan Matematik Bazaar, kami mendapati murid lebih yakin menjelaskan konsep menggunakan bahasa mereka sendiri dan berani membentang di hadapan rakan-rakan. Dari sudut guru pula, kami lihat perubahan dalam reka bentuk PDP. Guru mula menyusun soalan aras tinggi menggunakan pendekatan pembelajaran berasaskan masalah dan penciptaan. Hal ini selaras dengan indikator kualiti pengajaran dalam SCAS standard 4. Pada keseluruhan, budaya sekolah mula berubah. Murid lebih terbuka untuk bertanya dan guru lebih bersedia untuk memberi ruang kepada eksplorasi. Terima kasih Tuan Haji Yusanizam atas perkongsian beliau tadi. Segmen keempat akan menampilkan Encik Muhammad Fazli bin Yunus, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Al-Irsyad. Beliau akan berkongsi pendekatan kepimpinan beliau dalam memperkasa kapasiti guru, khususnya ke arah pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan pemikiran aras tinggi atau HOTS. Mari kita ikuti perkongsian daripada Encik Muhammad Fazli bin Yunus. Bagaimana Tuan memastikan guru-guru berupaya melaksanakan pengajaran dan pembelajaran yang mencetus dan seterusnya membudayakan pemikiran aras tinggi dalam kalangan murid? PDP guru merupakan nadi utama dalam mencetus dan memupuk kemahiran berfikir aras tinggi dalam kalangan murid. Guru bukan sekadar menyapai isi kandungan, tetapi berperanan sebagai fasilitator pemikiran kritis dan kreatif. Di SMKA Al-Irsyad, kami melihat bahawa murid akan mampu menganalisis, menilai dan mencipta idea baru hanya apabila guru secara sedar membina PDP yang bercabar minda murid. Oleh itu, pendekatan kami ialah membina kapasiti guru melalui latihan dalaman, PLC dan bimbingan berfokus agar mereka mampu merancang soalan aras tinggi dalam setiap fasa PDPC menggunakan kaedah pedagogi aktif seperti pembelajaran berasaskan masalah dan perbincangan berstruktur. Dan yang ketiga, menilai murid secara autentik dengan tugasan yang memerlukan pemikiran aras tinggi. Kami percaya jika guru mampu merangsang pemikiran murid secara konsisten, maka kita bukan sahaja melahirkan pelajar cemerlang akademik, malah pemimpin pemikiran masa hadapan. Adakah pendekatan berasaskan projek, inquiry atau perbincangan terbuka diamalkan bagi merangsang pemikiran kritis dan kreatif para murid?
Pendekatan kami adalah berstruktur dan berterusan. Kerana pembangunan kapasiti guru tidak boleh berlaku secara sekali-sekala. Kami menggunakan 3 pendekatan utama. Yang pertama, latihan khusus berasaskan keperluan. Guru diberi latihan membina tugasan menyelesaikan masalah terbuka, aktiviti kontekstual dan soalan HOTS yang berlapis. Modul berbentuk task design klinik diperkenalkan, di mana guru diberi peluang membina dan menguji aktiviti mereka dalam PDPC sebenar. Yang kedua, PLC berfokus dan dialog profesional. PLC digerakkan melalui analisis respon murid, diikuti dengan reka bentuk semula aktiviti untuk menjawab isu PDPC sebenar. Penekanan kepada elemen collaborative inquiry dan lesson study supaya guru dapat belajar daripada guru. Dan yang terakhir sekali, bimbingan dan pementoran. Guru baru dan guru yang memerlukan sokongan diberi mentor dari kalangan guru yang cemerlang yang telah menunjukkan keberkesanan dalam membina aktiviti kebat. Sistem rakan PDPC juga diwujudkan di peringkat panitia supaya saluran bantu-membantu dan pemantapan amalan terbaik. Kami percaya bahawa apabila guru berfungsi sebagai pereka aktiviti penyelesaian masalah, murid akan mampu menjadi penyelesai masalah dunia sebenar. Bagaimana Tuan menggalakkan inovasi guru-guru dalam bilik darjah agar pengajaran dan pembelajaran lebih berfokus kepada pemikiran aras tinggi? Menggalakkan inovasi guru bukan berlaku secara spontan. Ia memerlukan kepimpinan yang menyokong, struktur yang sistematik dan budaya sekolah yang menghargai percubaan. Di SMKA Al-Irsyad, kami membangunkan ekosistem inovasi PDP guru melalui beberapa strategi. Yang pertama, Komuniti Pembelajaran Profesional PLC berasaskan data. Guru membedah analisis jawapan murid untuk mengenal pasti kelemahan dalam kebat. Dan dari situ mereka merancang inovasi PDPC. Yang kedua, inovasi mini PDPC. Kami mengadakan mini showcase PDPC setiap penggal di peringkat panitia dan sekolah, di mana guru membentangkan strategi kebat kreatif yang mereka telah lakukan. Dan yang ketiga, sokongan kepimpinan instruksional. Saya sendiri serta barisan pentadbir kerap turun ke bilik darjah untuk memberi maklum balas, membina dan mengenal pasti amalan terbaik PDPC. Dan yang terakhir, insentif dan pengiktirafan. Guru yang menunjukkan inisiatif menghasilkan bahan PDPC kebat diberi ruang membentang di peringkat daerah dan negeri, malah dicadangkan ke pertandingan inovasi. Matlamat kami ialah mewujudkan budaya guru sebagai pencipta pengalaman pembelajaran, bukan sekadar mengajar kandungan. Apakah terdapat latihan atau pembangunan profesional berterusan yang khusus diberikan kepada guru sebagai sokongan untuk meningkatkan pedagogi mereka selaras dengan standard antarabangsa? Ya, pendekatan seperti projek berasaskan inquiry, pembelajaran kontekstual dan perbincangan terbuka telah menjadi antara strategi utama kami dalam PDPC. Kami memperkenalkan inisiatif yang dipanggil PDPC Fikir dan Fasilitasi
di mana guru digalakkan menggunakan pendekatan yang membuka ruang murid untuk berfikir, bertanya, mencuba dan mencipta. Sebagai contoh, dalam mata pelajaran sains dan matematik, murid diminta membina produk prototipe yang menyelesaikan masalah sebenar masyarakat kini, seperti penapis air, sistem penanaman vertikal dan sebagainya. Dalam subjek agama dan bahasa, guru menggunakan perbincangan debat ilmiah, analisis teks dan isi semasa sebagai media melatih pemikiran reflektif dan logik murid. Kami juga adakan pameran hasil projek dan pembentangan murid sebagai satu cara menilai dan meraihkan kebat. Sebagai contoh, guru diberi autonomi dan sokongan untuk mereka bentuk PDPC berasaskan minat dan gaya pembelajaran murid. Hasilnya, murid menjadi lebih berani menyuarakan idea yang lebih tinggi daya fikir mereka. Bagaimana Tuan menyokong pembangunan profesional guru dalam aspek reka bentuk aktiviti yang menumpukan kepada penyelesaian masalah aras tinggi? Ya, pembangunan profesional guru adalah salah satu komponen teras dalam strategi kami untuk memastikan PDPC berkualiti tinggi. Kami mengambil pendekatan campuran antara latihan formal, pembelajaran kolaboratif dan refleksi kendiri. Beberapa usaha telah kami jalankan, termasuklah pendedahan kepada modul berasaskan TEAMS, PISA dan CEFR supaya guru memahami kehendak pentafsiran global dan boleh menyatupadukan dalam PDPC. Yang kedua, kerjasama dengan institusi seperti IPG dan universiti tempatan untuk melaksanakan bengkel pedagogi inovatif dan penilaian autentik. Yang ketiga, latihan dalaman berkala berfokuskan strategi PDPC berpusatkan murid, questioning teknik kebat dan kaedah design thinking dalam pendidikan. Dan yang terakhir sekali, latihan tidak terhenti pada kursus sahaja. Kami juga mendorong guru untuk menyertai komuniti pendidikan antarabangsa secara dalam talian, menyertai webinar luar negara dan mengikuti jurnal pendidikan global. TEAMS dan PISA merupakan penilaian global yang mengukur keupayaan murid menyelesaikan masalah dunia sebenar secara kreatif. Jadi, bagaimanakah Tuan menyediakan guru-guru dan murid-murid ke arah itu? Kami menyedari bahawa TEAMS dan PISA bukan sekadar ujian akademik, tetapi satu penanda aras keupayaan murid kita bersaing di peringkat global. Maka usaha ke arah itu telah dimulakan melalui beberapa pendekatan. Yang pertama, pendekatan kepada item TEAMS dan PISA dalam PDPC. Guru diberi bank soalan dan latihan membina item setara PISA atau TEAMS secara berstruktur. PDPC kontekstual dan berasaskan dunia sebenar. Murid dilatih menjawab soalan yang menguji kefahaman, penakkulan dan penyelesaian masalah berlapis. Yang ketiga, program intervensi murid berkeupayaan tinggi dan rendah. Kami jalankan latihan yang berbeza tahap untuk mengangkat keseluruhan prestasi kohort. Cabaran kami adalah kesediaan guru untuk mengubah
pendekatan PDVC daripada berpusatkan kandungan kepada pendekatan berasaskan kompetensi. Masa PDC yang terhad berbanding keperluan latihan berasaskan kemahiran. Persepsi bahawa penilaian seperti ini sukar dan tidak relevan dengan peperiksaan nasional. Langkah seterusnya memastikan PDVC bukan hanya menjurus kepada peperiksaan tetapi pembentukan pelajar holistik dan global. Melaksanakan micro credential PDVC berasaskan TIMSS dan PISA kepada guru melalui kerjasama IAB ataupun PPD. Terima kasih kepada Encik Muhammad Fazli bin Yunus atas perkongsian beliau tadi. Kini kita tiba ke segmen kelima yang menampilkan Puan Wan Nuraida binti Wan Nordin, Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Seri Bintang Utara. Dalam perkongsian ini, beliau akan mengetengahkan amalan kolaboratif sekolah yang telah dilaksanakan oleh beliau bagi memperkasa pencapaian murid dalam TIMSS dan PISA. Mari kita ikuti montaj perkongsian daripada Puan Wan Nuraida binti Wan Nordin. Apakah kefahaman dan keprihatinan awal Puan apabila bercakap tentang amalan kolaboratif sekolah dalam memperkasa pencapaian TIMSS dan PISA? Keprihatinan dan kefahaman saya ialah amalan kolaboratif ini merujuk kepada usaha bersama yang terancang, tersusun dan berterusan antara guru, murid, ibu bapa, komuniti serta pihak luar bagi memperkukuhkan PDP yang menyokong kepada kompetensi global. Dan keprihatinan saya ialah apabila sekolah masih mengamalkan pendekatan secara silo yang mana guru bekerja secara bersendirian, tiada perkongsian maklumat di antara guru, kurangnya integrasi antara subjek akan menyebabkan ada halangan komunikasi yang akan memberi impak kepada murid, yang mana murid tidak akan diberi peluang ataupun ruang untuk mereka berfikir secara kritis dan berfikir untuk menyelesaikan masalah secara bermakna seperti yang dikehendaki dalam TIMSS dan PISA. Bagaimanakah pendekatan, pengajaran dan pembelajaran guru-guru di sekolah Puan disesuaikan untuk memenuhi keperluan TIMSS dan PISA? Dari segi pendekatan guru pula, kami menyepadukan elemen berfikiran aras tinggi, kebat, penyelesaian masalah sebenar dan pembelajaran berasaskan inquiry dalam PDP yang dijalankan di sekolah. Jadi melalui program dan aktiviti yang telah kami jadualkan dalam aktiviti sekolah, antaranya program atau aktiviti yang dijalankan adalah pembudayaan KMR, kemahiran melalui bentuk yang kami telah laksanakan pada setiap tahun. Yang mana program ini dia melibatkan semua panitia menengah rendah dan juga menengah atas di sekolah kami. Jadi tujuan KMR ini atau pembudayaan KMR ini dilaksanakan adalah untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran guru dalam bilik darjah atau luar bilik darjah, memperkasakan kepimpinan sekolah dalam kalangan SLT dan juga MLT sekolah. Ia juga dapat memupuk budaya sekolah yang positif dan kami dapat mengaplikasikan penggunaan teknologi dalam pendidikan melalui program ini. Dan melalui program ini juga ianya dapat mengukuhkan kerjasama dalam komuniti, terutamanya dalam kalangan PIBG, yang mana PIBG sekolah memberi sumbangan kepada dana kewangan bagi menggerakkan program, dan ia juga dapat meningkatkan kecekapan pengurusan dan pentadbiran sekolah. Jadi contoh bagaimana ataupun cara kami melaksanakan KMR di peringkat sekolah. Jadi KMR di sekolah kami menggabungkan keempat bidang. Bidang sains, bidang bahasa, bidang kemanusiaan dan juga bidang textbook. Dalam penggabungan itu, kita akan memilih satu mata pelajaran utama yang akan dijadikan sebagai subjek utama. Jadi, subjek utama itu akan menjadi anchor kepada setiap tingkatan, di mana setiap tingkatan tu kita akan memilih subjek-subjek yang berbeza. Contohnya, macam kami telah buat pada tahun yang sebelum ini, di kalangan tingkatan 1. Kami menjalankan KMR ini pada semua tingkatan 1, 2, 3 dan 4 secara menyeluruh. Contohnya kalau tingkatan 1, kita memilih pada tahun lepas, kami memilih subjek matematik sebagai subjek anchor ataupun subjek utama.
untuk projek tersebut menggabungkan di dalamnya 4 mata pelajaran lain, BM ataupun BM dan BI, sains dan juga subjek pendidikan seni visual. Itu contoh tingkatan 1 lah. Manakala tingkatan 2, kita ada subjek geografi. Tingkatan 3, kita menjadikan RBT sebagai subjek anchornya. Manakala tingkatan 4, untuk kelas aliran sains itu kita menjadikan biologi sebagai subjek anchor, dan kelas tingkatan 4 yang bukan kelas aliran sains, kita ambil subjek sains untuk menjadi anchor subjek atau subjek utama. Jadi melalui pembelajaran berasaskan projek ini ataupun PBL seperti ini, ianya dapat menggalakkan murid-murid berfikir secara saintifik dan kreatif, insya-Allah. Jadi projek KMR ini kami rancang secara bersepadu untuk semua bidang tadi yang melibatkan beberapa pelajaran seperti yang saya sebutkan tadi, dan semua kelas akan terlibat dengan menghantar wakil, memilih wakil masing-masing untuk membuat dan merancang. Seterusnya kita dalam takwim kami jadualkan secara berpusat satu hari di mana pembentangan KMR ini akan dibuat kepada seluruh warga sekolah. Bagaimana membina budaya kolaboratif dalam kalangan guru, ibu bapa dan masyarakat setempat untuk menyokong PDP berimpak tinggi? Kita mula dengan membina kepercayaan dan pendidikan bersama. Guru di sekolah diberikan peluang dan ruang untuk berkongsi amalan PDP melalui PIC, dan ibu bapa dilibatkan melalui PIBG dalam program-program, contohnya program STEM yang telah diadakan sekolah, dengan mana PIBG tadi memberi bantuan pembelian peralatan. Contohnya yang sebelum ini PIBG membantu dalam pembelian set drone, 6 set drone kepada kelab robotik. Jadi gabungan ini dia akan membentuk satu ekosistem yang menyokong kepada pembelajaran yang holistik dan juga relevan. Apakah bentuk latihan dalam perkhidmatan atau PPB yang dilaksanakan di Sekolah Puan benar-benar memastikan guru memahami item TIMSS dan PISA dan mampu menerapkannya dalam kehidupan seharian? Kami menjalankan CPD berfokuskan seperti pembinaan modul item bercirikan soalan kebat, yang mana soalan ini atau modul ini dibina disandarkan pada contoh modul PKL ataupun penilaian kompetensi literasi daripada JPWPKL. Jadi untuk menyediakan supaya guru-guru benar-benar memahami item tim MPISA dan dapat dikongsikan kepada anak-anak. Selain daripada itu, kita juga mengupayakan guru ataupun menjalankan CPD berfokus dalam bentuk latihan dalam perkhidmatan, fokus kepada inovasi guru dalam penjiditalan. Terusnya, contoh LDP atau latihan perkhidmatan yang telah kami jalankan yang berfokus kepada inovasi tadi, contohnya kita menjalankan program profesionalisme guru untuk pembinaan My Google Site untuk memberi kemahiran ataupun pengetahuan skill kepada guru tadi dalam menguruskan, menyediakan bahan PDP dan juga ESKTG untuk tujuan PDP masing-masing. Dan kita juga memberikan latihan kepada guru-guru untuk meningkatkan penguasaan mereka dalam bidang digital, contohnya dalam pembinaan bahan-bahan menggunakan AI ataupun Artificial Intelligence. Kami juga mengupayakan guru atau meningkatkan pengetahuan guru dan dengan perkongsian bersama dengan sekolah-sekolah di dalam dan juga di luar negara, sebagaimana yang pernah kami laksanakan pada tahun lepas. Kami membawa guru untuk membuat lawatan penaras khusus untuk bidang inovasi di sekolah sekitar kami dalam daerah yang sama, dan juga kita membawa guru membuat lawatan penaras ke salah sebuah sekolah Al-Himah Boarding School di Indonesia. Peranan pihak pentadbir sekolah dalam menyokong dan memantau keberkesanan kolaborasi ini? Kita sebagai pentadbir ini perlu menjadi pemangkin dan juga pemantau yang aktif untuk memberi motivasi kepada guru-guru dan melihat sejauh mana keberkesanan mereka menjalankan sesuatu tugasan. Jadi kami menggunakan instrumen pemantauan seperti learning walk, kami menjalankan PLC, peer coaching, dan juga kami juga membuat intervensi tadi berdasarkan data review. Contohnya program KMR yang kami jalankan untuk kami tambah baik year by year tadi dengan melihat
perbandingan tahun sebelum, contoh tahun 2022 dan 2023 dari segi berapakah bilangan projek yang anak-anak kami telah jalankan. Contoh pada tahun 2022 dari segi projek KMR yang telah dijalankan oleh murid sebanyak 15 dan peningkatan berlaku pada tahun 2023 supaya data ini kami dapat tingkatkan untuk pelaksanaan pada 24 dan 25. Jadi selain daripada itu juga kami turut memberikan pengiktirafan dan inisiatif kepada inisiatif kolaboratif guru yang mana guru-guru murid yang memberi impak kepada pembelajaran tadi. Jadi kita memberikan sijil, memberikan cenderahati bagi menggalakkan guru untuk lebih berusaha untuk mencari peluang-peluang untuk meningkatkan pembelajaran dan memberikan impak yang besar kepada pembelajaran murid. Yang penting, pentadbir harus menunjukkan teladan, bukan hanya memberi arahan tetapi turut bersama dalam usaha membimbing ke arah kecemerlangan guru dan murid-murid. Bagaimana Puan menggerakkan kolaborasi di antara sekolah dengan institusi luar dalam memperkasa pemikiran saintifik dan kemahiran penyelesaian masalah? Jadi antara yang telah kami jalankan, kami menjalankan kolaboratif strategik dengan pada tahun lepas program pendidikan digital pintar di bawah Pintar Foundation dengan kerjasama dan sokongan syarikat teknik FMC dan juga PPD Bangsa Pudu. Pihak penganjur telah melantik Creative Minds yang bertindak sebagai tenaga pengajar dan juga pembimbing kepada guru dan murid, di mana program ini telah berjalan selama 3 bulan bermula pada bulan September sehingga bulan November. Jadi dalam tempoh itu murid-murid telah didedahkan kepada aktiviti pembelajaran yang menyeronokkan dalam bidang STEM. Jadi guru juga telah didedahkan kepada amalan pengajaran pembelajaran melalui penggunaan peralatan teknologi. Jadi produk yang dihasilkan telah dipertandingkan secara talian serta majlis penyampaian hadiah telah dijalankan di sekolah sebagai pengiktirafan kepada usaha murid dan guru sepanjang tempoh itu. Jadi sekolah juga membuat kolaboratif bersama dengan Easy Cute Robot semasa Minggu STEM dan Inovasi Sekolah pada tahun 2024. Jadi bermula dengan acara perasmian di mana syarikat ataupun agensi Easy Cute Robot itu telah hadir ke sekolah untuk melengkapkan majlis perasmian tersebut, dan juga mereka juga turut hadir sepanjang Minggu STEM dan Inovasi berjalan untuk memastikan program atau aktiviti pertandingan dijalankan seperti 3D Design Challenge, Bridge Building Competition, Drone Challenge itu dapat berjalan dengan lancar dan sempurna. Selain daripada itu, kami juga menggalakkan anak-anak kami, murid-murid SBU untuk membuat pemerhatian atau pembelajaran di luar sekolah. Antaranya, murid kami terlibat dengan lawatan ke sekolah Wakabah Sogo, Jepun pada Mei 2024 untuk perkongsian inovasi, dan juga murid kami juga terlibat dengan 2 orang murid daripada sekolah kami pada tahun terlibat dengan Sakura Science Exchange Program juga dijalankan di Jepun. Berdasarkan pengalaman saya, transformasi kepimpinan diperlukan oleh PGB untuk mendepani cabaran pendidikan global pasca TIMSS dan PISA ini. Sebagai seorang PGB pengetua perlu beralih daripada model pengurusan kepada model kepimpinan instruksional dan transformasional, di mana PGB tadi haruslah juga celik data dan teknologi, mempunyai kemahiran digital yang sama macam guru-guru yang lain serta anak-anak. Jadi PGB mampu membina kapasiti guru. Pengetua juga harus sentiasa terbuka kepada inovasi dan pemikiran global, dan pengetua sebagai pemimpin harus memperkasakan budaya kolaboratif dan pembelajaran sepanjang hayat dalam kalangan murid dan juga guru-gurunya. Apakah harapan Puan dalam memastikan setiap murid tidak hanya cemerlang dalam peperiksaan tetapi juga mampu bersaing di pesada antarabangsa? Harapan saya dalam memastikan setiap murid tidak hanya cemerlang dalam peperiksaan tapi juga harus bersaing pada tahap antarabangsa ialah murid tidak sekadar
di sekolah kita mengajar murid bukan sekadar berorientasikan peperiksaan, tetapi murid harus dilatih untuk mempunyai pemikiran kritikal, mempunyai nilai integriti, kemahiran komunikasi global dan mampu mengaplikasi dan mengadaptasi dengan perubahan yang sering berubah dengan cepat. Jadi kita bukan sekadar mahu melahirkan murid yang cemerlang, kita juga hendak melahirkan seorang anak ataupun insan yang kompeten dan berdaya saing dalam menyumbang secara bermakna khusus dalam pendidikan di peringkat negara kita dan juga di peringkat dunia. Sidang penonton yang dihormati, di sepanjang sesi webinar ini, kita telah mendengar pelbagai perspektif dan amalan kepimpinan yang telah dilaksanakan di peringkat dasar dan sekolah daripada panel-panel jemputan. Justru dapat dirumuskan di sini bahawa terdapat beberapa dimensi yang menyumbang kepada pencapaian murid dalam penanda arasan antarabangsa seperti TIMSS dan PISA. Antaranya adalah: pertama, kepimpinan sekolah yang mengamalkan data-driven decision making. Penanda arasan antarabangsa seperti TIMSS dan PISA berfungsi sebagai alat diagnostik yang strategik untuk menilai prestasi sistem pendidikan secara menyeluruh. Ia membantu mengenal pasti jurang pencapaian murid, membimbing perancangan intervensi dan menyokong penambahbaikan dasar serta amalan bilik darjah melalui analisis data. Justru, kepimpinan pendidikan yang celik data dan berorientasikan penambahbaikan berterusan memainkan peranan penting dalam menterjemahkan dapatan penanda arasan kepada tindakan yang bermakna dan berimpak tinggi di peringkat sekolah. Kedua, pembangunan kapasiti guru secara berterusan. Terdapat keperluan yang tinggi untuk memperkukuh kapasiti guru khususnya dalam pedagogi STEM sebagai strategi utama meningkatkan pencapaian murid dalam penanda arasan antarabangsa seperti TIMSS dan PISA. Justru, kepimpinan sekolah memainkan peranan yang signifikan dalam menyediakan sokongan pemerkasaan kapasiti pedagogi STEM secara berstruktur dan berterusan melalui latihan dan bimbingan berterusan dalam pendekatan STEM. Membimbing guru menggunakan analisis data penanda arasan antarabangsa seperti TIMSS dan PISA untuk mengenal pasti jurang pencapaian dan seterusnya merancang intervensi yang bersasar dan berimpak tinggi. Memperkasa kapasiti guru ke arah pengajaran berasaskan pemikiran aras tinggi, membimbing guru-guru memahami keselarasan antara dasar pendidikan dan amalan bilik darjah agar pendekatan STEM dapat dilaksanakan secara menyeluruh dan berimpak tinggi. Ketiga, kepimpinan sekolah dalam ekosistem high order thinking skills. Kepimpinan sekolah memainkan peranan penting dalam membentuk ekosistem pembelajaran berasaskan pemikiran aras tinggi atau high order thinking skills. Pemimpin yang berkesan bertindak sebagai peneraju, penorong dan pembimbing untuk menyediakan ruang bagi pengajaran yang mendorong pemikiran kritis serta menyokong pembelajaran berasaskan inquiry dan kolaborasi. Kepimpinan sekolah menjadi pemacu utama kepada transformasi pedagogi yang selari dengan aspirasi TIMSS dan PISA. Keempat, budaya kolaboratif sekolah. Budaya kolaboratif sekolah terbukti sebagai pemangkin utama dalam memperkukuh pencapaian murid dalam TIMSS dan PISA. Kolaborasi yang aktif antara guru, pentadbir dan komuniti sekolah membentuk ekosistem pembelajaran yang menyokong amalan bilik darjah yang berkesan. Penggunaan komuniti pembelajaran profesional ataupun professional learning community memperkukuh perkongsian amalan tersebut, refleksi pedagogi dan sokongan berterusan dalam kalangan warga pendidik. Amalan kolaboratif ini bukan sahaja meningkatkan kualiti pengajaran tetapi juga menyemai budaya sekolah yang berfokus kepada kemenjadian murid dan penambahbaikan yang berterusan.
Diharapkan dapatan dan amalan yang dikongsikan dalam sesi ini dapat dijadikan inspirasi dan panduan kepada semua pemimpin sekolah dalam memperkukuh kualiti pengajaran dan pembelajaran selari dengan aspirasi pendidikan global. Sekian sahaja daripada saya, Dr. Nur Azinarus binti Abdul Rahman. Terima kasih atas perhatian anda sepanjang sesi ini. Wassalam dan selamat maju jaya.